kau akan tahu apabila dia mula cakap. Dua malam kemudian, saya dengar suara. Bukan dalam kepala, benar-benar suara. Perlahan, dalam. Macam seseorang bercakap dari dalam tanah. Aku dah lama jaga dia. Saya terkejut sampai terlambung dari katil. Suara tu datang dari arah kerusi ruang tamu. Sekarang kau jaga aku. Saya pejam mata. Saya baca apa yang saya ingat. Saya buka lampu. Suara itu ketawa perlahan. Ketawa yang tak sampai ke tekak. Ketawa yang nampak seperti dari dada yang kusum. Sejak malam itu, dia mula nampak lebih jelas.